Bila ada kes lemu mapuh kena racun, lemu mapuh kena surat ubat demo sasareh. Kebanyak kes kita duk baca dalam komen sasareh. Tak ada orang sore pun hak wasa nyanyo kepada tuai lemu sasareh. Kebanyak kes duduk nyanyo ke lemu ada, dan yang keduanya duduk apa ni tenuh. Bukan tenuh kata kepada tuai lemu sasareh. Sebab apa? Kalau bagi kita kok sasareh. Sebab dia pera tak kena cara, tak kena dengan syarak sasareh. Itu waktu sebab wak nyusah orang pula asal kita wasa sasai pun sudah payah berlakon dah. Bagi kita hak tak ada payah lemu ni asal wasa sedih bila tengok. Lepas tu bila jumpa pula dengan orang dekat kita asal tak kira lah apa ni lemu tah batas buat pelaga orang siapa dengan kereta demo tu punah nak make lemu gi jual tu asal nak gi sipir tak pandai lagi asal. Lepas tu lemu pula masuk dalam kebun asal makan padia kita, makan anak getah kita, makan macam-macam tanamih kita asal. Oh sakit hati situ lah tak boleh nak buat apa. Jadi sebab tu lah sebab demo orang tak ada pahal tu, orang tak ada pahal ilmu tu dia pahal. Apa ni kesusah orang kampung. Tapi orang kaya sana banyak orang kaya pahal ilmu banyak-banyak ekor sana. Orang kaya ni sana dia pahal ilmu banyak ekor dia lepas. Dia kata dah tak ada kira tak ada ambil padu lah ke apa rasa orang kampung tak ambil padu, perasa saudara kita sana. Kira kata aku kaya, aku beli ilmu aku lepas. Seni aku. Tu jadi tak tu hak yo nak sana. Lepas tu hak paling pentingnya sana dalam Islam kita apa sana dia ajar ada ukur syarak juga sana kalau lemu mai pera lepas kok sana. Nak buat gerbel apa tak leh sana. Sebenarnya lagu tu sana. Nak buat duk gi makan kebun orang kok duk gi makan upuk dalam tanah orang kok sana. Kalau nak buat gerbel tak boleh sana. Siapa tahu tu sana tapi gitu sana. Demo tak padu sana. Demo pandang nak duit, pandang nego satu, pandang nak pera nak lepas tu sana. Nak nego ni satu dah sana beli ilmu banyak-banyak ekor lepas jual sana jual. Tak kira dah tu hukum syarak nak sah tak sah tu demo tak kira dah situ. Demo kira tu apa ni aku boleh duit sudah. Harga tu sana. Lepas tu menyusah tu nyusah orang lain tak ada pada mula lagi dah sana. Tak ada kata tak boleh nak ukar sana. Apa ni hak kerajaan sendiri pun tak boleh nak ukar. Kita wasa kalau kerajaan royak kata apa ni lemu duk tah batas tak ada jerat tu boleh nak make jadi hak saternak jadi hak hotel tu kira tak habis dulu dengan Fort Beru sana. Tapi tak ada undang-undang tu. Kalau kita wasa kalau ada undang-undang tu kita wasa habis lama lemu. Lepas tu satu laginya apa ni tuai pera lemu dengan apa ni Fort hak duk kerja sana. Apa ni jadi sign kena jadi orang debel kan jadi susah juga nak ukar masalah ni sana. Jadi gitu sang kita hanya kita kampung biasa ni sobar. Lepas tu hak yang keduanya tak boleh sobar mapuh supaya dalam berita hak malas sana. Suat wi ubat wi racun tu jadi nyanyo lemu lah, nyanyo lah. Tapi nak tahu apa ni tak nak ukar dah masalah ni dengan sebab apa terpaksa kena buat macam tu lah. Kita wasa apa ni tuai kebun tu habis sobar lah sana. Tak nak sobar dah boleh sumak racun tu. Lepas pada tu sang kita wasa lepas pada tu tuai apa ni tuai baru khabar kata aku dah lemu takut. Hari tu kita wasa aku dah lemu hal lemu ku apa baru khabar sana. Kita wasa macam tu kalau dia mau puh lemu dia kau ya salah tu tak ada khabar apa sana. Kalau lemu je mapuh dia buat kenak tu baru khabar. Kita wasa macam tu sana. Allah dah sana tak nyanyi kalau kecek abad lemu ni kita kalau kecek abad lemu sepanah juga sana sebab tu dekat-dekat dengan kita sana dekat-dekat kita duk berlaku dengan sayang kita kawan apa ni warga kita sana. Jadi banyak masalah sangat dengan ilmu ni payah nak ukar saya. Oh tak kena ngepek sekadar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.